Hi guys, welcome back to my YouTube channel Nisa Afendi. Kepada sesiapa yang baru first time dekat Nisa punya channel, Nisa nak ucapkan welcome to you guys. And kalau korang dah lama dah dekat sini, thank you so much Nisa ucapkan sebab korang sudi support daripada dulu sampai sekarang ni. Okay guys, so Nisa nak bagi tahu dekat korang yang dekat dalam Nisa punya video ni, Nisa share pelbagai cara untuk korang nak buat duit. So, adalah beberapa apps ataupun games yang Nisa kongsikan cara untuk korang boleh dapat duit extra tanpa menggunakan modal. So, apa yang korang patut buat adalah just main game, download apps ataupun buat je task-task yang diperlukan. Tapi kalau kata ada apps yang memerlukan modal tu, korang tak perlu join dan tak perlu nak laburkan duit dalam apa-apa apps yang Nisa kongsikan. Okay? So, tanpa melengahkan masa, jom Nisa sharekan dekat korang next apps yang boleh bagi korang duit. Okay guys, so kalau kita tengok dekat ATM ni, korang boleh nampak dekat sini, Nisa dah boleh dapatkan satu lagi nombor lah. Tapi sebelum tu, Nisa nak pindahkan duit yang daripada sini. Kita pergi ke ATM. Korang tekan je dekat coins ni. Lepas tu, pergi tekan exchange. Okay, dan korang boleh nampak duit yang tadi tu dah dipindahkan ke ATM lah. So, bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba sebab Nisa pun tak tahu berapakah nombor yang betul. Okay, so Nisa dah dapat ke 88 nombor tu. Kita tekan je button withdrawal. Lepas tu korang boleh nampak 284,000 dah dikeluarkan. So daripada ATM ni dia akan masuk ke sini lah. Okay, so sekarang ni korang boleh nampak Nisa boleh withdraw sebanyak RM113. So nanti Nisa akan cuba withdraw. Lepas tu Nisa akan buat next video lah. Cumanya duit dekat bank not merah ni tak dapat dikeluarkan lagi. So nanti Nisa akan cubalah untuk nak keluarkan. Okay.